Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah, InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, Surah Al-Fath, surah yang ke-47 dalam Al-Quranul Karim. Pada minggu yang lepas kita baru membahaskan muqaddimah dan tafsir dan tadabbur ayat 1 dan ayat 2. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula daripada ayat yang ketiga dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, Allah Taala berfirman pada ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Yang bermaksud dan dengan sebab Allah memberimu pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuhnya dan sehandal-handalnya pertolongan yang tidak ada bandingannya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat 3 ni masih berkaitan erat dengan firman Allah pada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami bukakan bagimu, wahai Muhammad, kemenangan yang nyata, kemenangan yang amat besar. Maksudnya, kata para ulama tafsir sebagaimana yang telah kita bahaskan pada minggu lepas, Fatham Mubina dekat sini, ni adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah yang dibuat antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin pada tahun yang ke-6 Hijrah, ketika mana orang-orang musyrik menghalang Nabi SAW dan orang-orang beriman untuk menunaikan ibadat umrah ke kota Mekah. Selepas Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala memberikan kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar kepada Nabi SAW melalui perjanjian damai Hudaybiyah tu, kemudian Allah Ta'ala menyatakan beberapa perkara kesan daripada itu. Pada ayat 2 Allah Ta'ala menyatakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kesan pertama, supaya Allah mengampunkan dosa-dosa Nabi SAW yang telah lalu dan akan datang. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaik, supaya Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada wahai Muhammad. Dan yang ketiga ialah wa yahdiyaka siratan mustaqima, supaya Allah Ta'ala memberi petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus. Dan ni yang keempat, iaitulah firman Allah pada ayat yang ketiga ni, wa yansurukallahu nasran aziza. Wa yansurukallah, dan supaya Allah Ta'ala menolongmu wahai Muhammad nasran aziza, dengan pertolongan yang sangat kuat, qawiyan,
pertolongan yang sangat kuat sehinggakan Islam tidak lemah. Bal yahsulu al-intisaru at-tam, bahkan mendapatkan pertolongan yang sempurna dengan mengalahkan orang-orang kafir, menghinakan mereka, serta memberikan kekuatan kepada orang-orang Islam, membuat orang-orang Islam berkembang. Demikian juga dengan harta mereka. Orang Islam bukan sekadar berkembang daripada sisi jumlah, tetapi juga daripada sisi harta mereka. So ni janji Allah Ta'ala kepada Nabi SAW selepas Allah menyatakan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW dengan pertolongan yang begitu kuat sehinggakan la yad'ufu fihil Islam, sehinggakan Islam tidak lemah. Islam menjadi kuat oleh kerana jumlah kaum muslimin semakin bertambah. Demikian juga dengan kekuatan ekonomi mereka, maka Islam menjadi kuat atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ayat 2 dan ayat 3 tadi adalah kesan Fatham Mubina, kesan daripada kemenangan yang besar yang Allah janjikan kepada Nabi SAW untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi ayat 2 dan ayat 3 itu untuk Nabi. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, itu untuk Nabi. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, untuk Nabi. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, untuk Nabi. Wa yansuraka Allahu nasran 'aziza, untuk Nabi. So kemudian apa kesan daripada Fatham Mubina, kemenangan yang nyata yang Allah Ta'ala janjikan kepada Nabi SAW, apa kesan dia kepada orang-orang beriman? Ni yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang keempat. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ayat 4 ni menjelaskan kepada kita kesan daripada Fatham Mubina bagi orang-orang yang beriman. Yukhbiru ta'ala an minnatihi 'alal mu'minin. Melalui ayat 4 ni Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang nikmat Allah kepada orang-orang beriman, iaitulah biinzalis sakinah fi qulubihim, menurunkan sakinah ke dalam hati mereka. Maka dalam ayat ni Allah mengatakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan sakinah, ketenangan, kedamaian ke dalam hati mereka, orang-orang beriman. Dengan berlakunya Fatham Mubina, kemenangan yang nyata, yang Allah Ta'ala, kemenangan yang nyata atau kemenangan yang besar yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang pertama,
maka kesan dia kepada orang-orang beriman, Allah turunkan sakinah, ketenangan, kedamaian ke dalam hati mereka. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka daripada ayat ni kita juga dapat ambil pengajaran bahawa yang dapat menurunkan ketenangan, kedamaian, keselesaan ke dalam hati kita adalah Allah. Dan hati yang akan diberi Allah Ta'ala ketenangan, kedamaian tu ialah hati orang-orang beriman. Salah satu nikmat yang hanya Allah Ta'ala beri kepada orang-orang beriman dan Allah tak beri kepada mereka yang tak beriman ialah as-sakinah, ketenangan, kedamaian yang ada dalam hati. Ni memang tak dapat dilihat, tak dapat ditunjuk sebagaimana mungkin harta benda, tetapi boleh dirasakan. Dan kalau kita melihat orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang betul-betul mereka beriman kepada Allah Ta'ala, kita sungguh nampak kedamaian, ketenangan, sakinah tu memang ada dalam hati mereka. Ya. So Allah Ta'ala lah yang menurunkan itu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan kesan daripada fatham mubina yang Allah Ta'ala beri. Sehingga kan hati mereka menjadi tenang. Hati orang-orang beriman ni menjadi tenang. Ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ay liyazdadu tasdiqan lillah. Sehingga kan bertambah keimanan mereka terhadap Allah. Wattiba'an li rasulih, dan untuk mengikuti Rasulullah SAW, ma'a tasdiqihim wattiba'ihim, ya, beserta keimanan dan juga ittiba' mereka. Ittiba' ni artinya ialah mengikuti. Dengan Allah Ta'ala menurunkan as-sakinah, ketenangan, kedamaian ke dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka iman mereka bertambah, keyakinan mereka bertambah. Begitu juga kesungguhan mereka dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama inda nuzulil mihn, terutama saat turun ujian daripada Allah Ta'ala. Wal umur su'bah, dan perkara-perkara yang sukar. Ya. Hati mereka tetap tenang. Bahkan iman mereka semakin bertambah. Sebagaimana yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu perjanjian ataupun membuat perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin dahulu di Hudaybiyah. Secara zahirnya, jika dilihat poin-poin daripada Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu, nampak seolah-olah macam merugikan orang Islam. Tetapi tidak demikian. Tatkala mereka sabar dan jiwa mereka tenang,
izdadu bidzalika imanan ma'a imanihim, maka bertambahlah iman mereka. Iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum semakin bertambah. Walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah Ta'ala lah, kepunyaan Allah Ta'ala lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Jami'uha fi mulkihi, Allah Ta'ala lah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Wa tahta tadbirihi, semua ada di bawah urus tadbir Allah Ta'ala. Tidak ada satu perkara pun yang ada di antara langit dan bumi melainkan di bawah pentadbiran Allah Ta'ala. Fala yadhunnul musyrikuna anna Allah la yansuru dinahu wa nabiyah. Oleh kerana itu, jangan menyangka orang-orang musyrik itu bahawa Allah Ta'ala tidak akan menolong agamanya dan nabinya. Bukankah semua yang ada di langit dan di bumi ini tunduk kepada Allah, ada di bawah pentadbiran Allah Ta'ala? Maka jangan sampai orang-orang musyrik menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak akan menolong agamanya, iaitulah Islam, dan tidak akan menolong nabinya, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu aliman hakima, sesungguhnya Allah Ta'ala maha alim, maha mengetahui, bimasalihi khalqih, dengan semua kemaslahatan makhluknya. Hakiman fi tadbirihi wa sun'ih, dan Allah Ta'ala maha bijaksana dalam urus tadbirnya dan dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Rabb yang maha bijaksana. Walaupun Allah Ta'ala penguasa seluruh yang ada di langit dan di bumi, maha mengetahui segala-galanya, tetapi Allah Ta'ala tetaplah bertindak dalam urus tadbir dan perbuatannya dengan penuh kebijaksanaan hakimah, sehingga kan Allah tidak meletakkan sesuatu di luar daripada tempatnya. Makna hakim atau hikmah ialah wad'u syai'i makanah, dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka tidak ada satu perkara yang Allah Ta'ala tempatkan pada yang bukan tempatnya. Tidaklah Allah Ta'ala memutuskan satu perkara melainkan itu satu keputusan terbaik. Ini antara bentuk kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima. Baik, ayat 5 ni juga masih bahagian daripada kesan fatham mubina terhadap orang-orang beriman. Pertama tadi Allah Ta'ala sebut supaya Allah Ta'ala turunkan ketenangan ke dalam hati mereka, orang-orang yang beriman, sehingga kan iman mereka semakin bertambah. Fayazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian pada ayat 5 ni Allah menyatakan kesan daripada fatham mubinatu kepada orang-orang beriman,
liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannat, supaya Allah Ta'ala masukkan orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman perempuan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kesan daripada fatham mubinatu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada lelaki ataupun perempuan, ya, sama ada mukmin ataupun mukminah. Jannatin tajri min tahti qusuriha wa asyjariha al-anhar, yang mana syurga yang akan dimasukkan ke dalamnya orang-orang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, ialah syurga-syurga yang mengalir di bawah istana-istananya, di bawah pokok-pokoknya, anhar, iaitulah sungai-sungai. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat yang lain dalam Al-Quran, bahawa di sana terdapat beberapa sungai yang menjadi sumber minuman ahli syurga yang sangat lazat, dan juga menjadi satu pemandangan yang sangat indah, sangat mewah, dan sangat menyeronokkan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala apabila mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalidina fiha, ay makithina fiha abada. Mereka akan tinggal di dalam syurga tadi, orang-orang beriman tu akan tinggal di dalam syurga buat selama-lamanya. Tiada batas akhir. Tiada akhir bagi kehidupan di syurga. Itulah kehidupan yang kekal. Berbeza dengan dunia. Dunia ni adalah negeri yang fana, negeri yang akan binasa. Segala sesuatu yang ada di dunia ni pasti akan ada akhirnya. Sama ada makhluk hidup ataupun bukan makhluk hidup, semua ada akhirnya. Yang tidak akan berakhir hanyalah kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat, iaitulah syurga bagi orang-orang yang beriman, dan neraka bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Ya, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh orang-orang yang beriman. Fala yu'aqibuhum alaih, maka Allah Ta'ala tidak menyeksa mereka, tidak mengazab mereka atas dosa yang pernah mereka lakukan. Kenapa? Kerana dosa mereka telah diampunkan Allah. Kalau Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala mengampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mana mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala hilangkan daripada mereka sesuatu yang amat mereka takuti, iaitulah neraka, dengan cara bitakfiris sayyi'at, dengan mengampunkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Wa kana dhalika al-jazaa' al-madhkur lil mu'min. Balasan yang disebutkan bagi orang-orang yang beriman, iaitulah mereka dimasukkan ke dalam syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal
kekal buat selama-lamanya di dalam syurga, Allah Ta'ala mengampunkan ataupun menghapuskan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Itu semua ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang beriman tu, indallahi fawzan azima, di sisi Allah Ta'ala ini adalah satu kemenangan yang amat besar. Ya, itu adalah satu kemenangan yang amat besar yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. So, kemenangan terbesar bagi orang-orang yang beriman sesungguhnya bukanlah kemenangan duniawi, tetapi kemenangan ukhrawi. Kemenangan ukhrawi ialah ketika mana mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itulah kejayaan, kemenangan terbesar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi kejayaan ukhrawi itu pun tidak terlepas daripada kejayaan duniawi, iaitulah fatham mubina, kemenangan yang nyata yang Allah Ta'ala sebut bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 6. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan Allah Ta'ala menyeksa orang-orang munafik lelaki dan perempuan, dan orang-orang musyrik lelaki dan perempuan yang menyangka terhadap Allah Ta'ala dengan sangkaan yang buruk. Atas mereka lah tertimpa bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman. Dan selain itu Allah murkai mereka dan melaknat mereka, serta menyediakan untuk mereka neraka Jahannam, sedang neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Selepas Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat sebelum ni kesan fatham mubina bagi orang-orang yang beriman, iaitulah mereka masuk syurga, menikmati pelbagai kenikmatan yang ada di sana, maka kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana pula keadaan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ, adapun orang-orang munafik sama ada lelaki ataupun perempuan, وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكَاتِ, demikian juga orang-orang musyrik lelaki dan juga perempuan, فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُمْ بِذَلِكَ, Allah Ta'ala menyeksa mereka kerana apa yang telah mereka perbuat, kemunafikan dan kesyirikan mereka. Ya. Kenapa pada ayat ni Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang munafik dan orang-orang musyrik? Kerana inilah antara dua puak yang begitu jahat dengan kaum muslimin pada masa dahulu. Orang-orang musyrik dekat Mekah dan orang-orang munafik yang muncul selepas Nabi SAW hijrah ke Madinah. Orang-orang munafik, mereka adalah musuh dalam selimut. Mereka nampak macam kawan, tapi sebenarnya mereka adalah lawan.
Manakala orang-orang musyrik, mereka lah orang-orang yang begitu keras menentang Nabi SAW. Maka mereka, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, sama ada lelaki ataupun perempuan, yu'adzibuhumullah, Allah Ta'ala akan menyeksa mereka, mengazab mereka. Adh-dhannina billahi dhanna as-saw, yang mana mereka orang-orang musyrik dan orang-orang munafik ni, mereka membuat sangkaan terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk. Apa antara sangkaan buruk mereka terhadap Allah? Annahu la yansuru dinah. Mereka menyangka bahawa Allah tidak akan menolong agamanya. Mereka menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak akan meninggikan kalimahnya. Ya. Dan mereka menyangka bahawasanya orang-orang yang batil akan dapat menguasai orang-orang yang hak. Ya. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, alaihim dairatus saw. Ke atas mereka lah, maksudnya ke atas orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, sama ada lelaki ataupun perempuan tadi, ke atas mereka lah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman kepada mereka. Fa'adarallahu alaihim dhannahum, maka Allah Ta'ala edarkan ke atas mereka sangkaan mereka itu. Wa kanat dairatus sawi alaihim fid dunya, maka dekat dunia ni mereka ditimpa bala bencana. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah Ta'ala murka terhadap mereka, ya, kerana penentangan mereka terhadap Rasulullah SAW. Wa la'anahum, dan Allah Ta'ala melaknat mereka. Laknat artinya Allah jauhkan mereka daripada rahmat Allah. Wa'adda lahum jahannam, dan Allah sediakan bagi mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Saya ingat kita tangguhkan kuliah kita pada hari ini sekadar itu saja dahulu. Moga-moga ayat-ayat yang kita bahaskan sebentar tadi memberi pengajaran bagi kita, dapat kita jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan iman, takwa kita kepada Allah Ta'ala sebagai bekalan utama kita menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.